Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kelapangan masa yang diberikan oleh Allah kepada saya untuk belajar dan belajar. Walaupun usia dah dekat nak 60 tahun, baru belajar lagi. Banyak lagi yang saya belum mahir dan saya perlu pelajari lagi. Cuma saya perlu lebih istiqomah lah, macam Ustaz cakap tadi, perlu istiqomah dalam bacaan dan sentiasa berdampingan dengan Al-Quran supaya lebih lancar dan sentiasa memperbarui atau mendalami bidang-bidang tajwid dalam Al-Quran, yang bahasa dalam Al-Quran, yang mana dia lebih kepada menyumbang kepada kelancaran kita dalam pembacaan Al-Quran. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Easy Ngaji kerana memberi peluang untuk saya belajar menimba ilmu dengan Ustaz Luqman. Terima kasih Ustaz Luqman dan Puan Azizah, teman saya yang lama tu beberapa bulan kita baru datang. Minta maaf sekiranya banyak kesilapan atau kesalahan yang saya lakukan, terutama sekali selalu ubah tarikh. Okey, dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya dan Ustaz yang begitu banyak memberikan ilmu yang tak terhingga, dan hanya Allah saja yang boleh membalasnya. Maafkan kesalahan dan kesilapan yang telah saya lakukan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.